Viewer Rami, welcome to ICT Mall. Ta. Dari mana ni guys? Pergi tu. Hi guys, welcome to vlog. Hari ni macam biasa. Hari ni saya dah tak ingat dah ini Ramadan ke berapa. Tapi yang saya tahu hari ni 7 Mac. 7 Mac. Kemungkinan, bukan kemungkinan lah, memang dah set dah pun. Kita orang seminggu set nak pergi berbuka bersama. Para-para orang kampung, kepada yang viewer-viewer baru, yang baru tengok video saya, yang baru tengok video-video saya, hai, saya Rami. Dan dalam video ni bukber ni bersama Zian, Zul, Ricky, Kak Su, Syah dengan Atom. Yang belum subscribe, yang belum like button tu, jangan lupa like. Okay? Subscribe guys, subscribe. Please lah. I need this. Speed, I need this. Please. Keep in mind, saya tak guarantee vlog ni siap bila, saya tak tahu. Mungkin lusa, mungkin esok, mungkin tak siap langsung. Bergoyang benda ni. Shout out to Mantaya. Saya dapat benda ni. Shout out. Okay guys, enjoy the vlog. Bye. Lah, ada orang call lah. Hello. Oh, Kak Nitori duk. Nitori, depan pintu Nitori. Masa Nitori laju. Besar-besar ni. Kod rupanya Kezian. Aduh, Zul. Okey, kami di Ramen Seingko. Kita orang Jom. makan tengah hari je. Mana review? Ha? Tak review. Okey, review tak payah. Makan tengah hari je. Ni aku nak membeli makan dodo ni sebenarnya. Ya lah. Budi ni tak payah. Ha? Sebab dia konsep dia macam McD. Ya. Tak, kalau bulan puasa tak ah. Tapi Okey. kalau hari biasa macam McD konsep. Ada. Oh, Ini Rami backyard. Kapibara. Kedai baru guys. Akak tadi bagi Kesan saya nenek tu. Kesan nenek. Singkir jalan. Ni guys, nak tak nak ke? Nak ke tak nak? Nak ke tak nak? Tadi kan aku daripada sini kan. Kenapa? Aku nampak setiap kedai tu mesti ada orang makan. Mestilah. Tak. Muslim. Ya. Apa sia? Ha? Tak payah, aku ambil order tu. Macam tu duduk kat luar nak makan. Ya weh. Ha. Tu pun sama. Tak, tu order. Oh, Tu dia baru nak order booking. Oh ya. Ha. Faham sikit. Guys, Zul kata Empire Sushi ni tak ada kat tempat lain ni. Dia Empire Sushi dine-in. The first. Zul kata the first. Uish, saya nampak benda menarik. Uish. Ada tayar tu. Guys. Oi, ada lampu tom yum. Kan? Ah. Apa ni, Dok? Ini ada Oh, ni kan? Lithium. 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 Elektrik motor. Mencampur. Ya. Ada pisau elektrik. Ini kereta apa weh? Nissan rupanya. Terdatang awal tu guys. Pukul apa ya? Hai, 3.46. 3.46. Menarik tu. Aku baru nak Ya. try dulu. Kalau kau nak bagi dua dengan aku boleh benda ni. Tapi masalah dia ada berapa ni? Aku dah perempuan tak kena. Lapar. Dah lapar ke tu? Lapar.
Ni boleh gambar tu. Ya, lepas tu aku suruh tengok menu. Ha. Mari. Kau dah apa tadi ni? Aku order apa tadi ah? Thai. Bukan. Aku Macam? order golden. Golden. Ah ni golden. Ni. Ah with Nah. prawn. Ni. Isi Ah, ni. Ah. Ni tak pedas lah nasi goreng ni. Okey, mantap tak pedas. Portion dia banyak. Portion dia banyak. Tak banyak. Banyak untuk aku kot. Banyak untuk kau. Almari. Ini almari. Letak Ji. Lah sering pakai dia boleh guna dekat mana lagi Ji? Dekat dinding-dinding yang macam gini. Nak jalan kan? Dah gemuk tu, dah gemuk. Ha. Oversize era aku dah habis tu. Kau pakai apa? Apa XS? Oh, aku pakai SS. Betul. Oh ni seronok aku duduk tidur kat macam ni lah. Ni yang dalam live tu. Apa weh? Angkat ketiak. Ni angkat ketiak. Pok mic ni. Oh atas. Dari mana ni guys? Itu yang macam ni kan? Apa nama kedai ni? Thai culture. High Culture. RM2.90. Okay guys, cuba pegang kain dia. Sekali ya? Nak masuk guys. Tak bagi masuk pula. Nak juga try baju. Zul. Zul. Masuk dari bawah tu. Zul. It was at this moment he knew. He fucked up. Okey Azul. Atau tak tengok Azul. Hai, nak tengok Zul. Dia tak bagi tengok sih. Apa sih? Mana tengok dia pakai baju apa? Habis seluar sekali je. Ada? Payah. Ada ya. Meanwhile, Ada member terciduk guys, terbeli guys. Kalau member 3 Member terbeli guys. member Terbeli. kena cukup ke 300. Betul. Terbeli guys, terbeli. 100 lebih. Terbeli ke? Terbeli ke? Terbeli Baju ke? raya. Sedap sebab aku tarik. Tebal kan? Tinggi lagi daripada monitor rig aku. Tapi Ni sebab setting. Sebab dia pakai IPS dengan oh ya betul. Dia suruh kita makan. Masa kita makan. ni jual mak aku aja ni. Bazar guys, bazar. Mari. Let's go bazaar. Berbuka tu. Sedap. Korang ada berapa? Ni kita. Gila dorang tani. Ini dia. Ni dorang beli. Buat apa rekod dia? Kat ada. Nak masuk muka tak kat ada. First time. Masuk muka tak ada. Oh, agak-agak dia. Buat terus si email dia. Wah. Bang boleh angkat tak sana? Dia angkat tinggi. Betul tu. Balik. Ya Allah.
Tak apa. Tak apa.